Dalam Islam, kalau tak boleh semayang berdiri, duduk. Tak boleh semayang duduk, baring. Puasa, terbit matahari subuh sampai matahari tenggelam. Kalau duduk Finland, 22 jam siang, nak puasa 20 jam. Tinggal sekeping Hazrizal lah. So, ada cara dia. Dalam Islam ni, kawaid fiqhiyah dia penuh dengan alat-alat yang memberitahu kalau ada masalah, penyelesaian macam ni. Sebab itu kita jumpa dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada banyak kejadian yang berlaku. Nabi SAW menyantuni orang ramai dengan penyantunan yang luar biasa. Hadis yang anak muda minta kebenaran berzina tu. Bila anak muda ni minta kebenaran untuk berzina, sahabat-sahabat yang ada sekeliling tu marah kan. Mereka kata, mah, apa merepek ni kan. Tetapi Nabi SAW tenangkan para sahabat, panggil anak muda ni datang dekat kepada baginda. Dan baginda melakukan sesuatu. Ialah apa yang dibuat di dalam pendidikan karakter. Kau pernah dengar? Pendidikan karakter. Dah ada pendidikan Islam, dah ada pendidikan akhlak, dah ada pendidikan sivik. Kenapa nak ada pendidikan karakter? Pendidikan karakter buat yang Nabi SAW buat dalam kes ini, iaitu akhlak tidak terbentuk hanya dengan maklumat, tidak terbentuk hanya dengan arahan, tetapi kita kena cerakinkan dalam otak. Kita kena faham, budak-budak mungkin faham lain dari yang kita faham. So, kita kena ada peruntukan masa untuk dialog dengan budak-budak supaya dia faham kenapa benda ni kena buat dan kenapa benda ni jangan buat. So, dalam kes ni, Nabi tak ada cakap pada anak muda ni, wahai anak muda, jangan makan kambing banyak sangat supaya nafsu tak kuat sangat untuk kena dalam zina kan. Rasulullah tak ada bagi pesanan macam tu. Nasihat tu tak ada kena-mena langsung dengan nafsu. Baginda kata, kalau kamu minta kebenaran berzina, aku berikan kebenaran pada kamu. So, kalau orang lain nak berzina, aku kena berikan kebenaran kepada orang lain juga. So, kalau ada orang nak berzina dengan mak kamu, kamu bagi. Kalau ada orang nak berzina dengan ni, kau bagi. Oh, tak boleh. Benda yang dibuat oleh Nabi SAW ni ialah benda yang saya tak kata anak muda ni autistik ya, tetapi model ini ialah model yang sangat mesra budak-budak autism. Sebab budak-budak autistik, dia tidak boleh memikirkan fikiran dan perasaan orang. Jadi kalau cikgu sekolah kata, awak janji nak buat homework, cikgu dah tolong awak semalam, jadi awak tak buat homework. Awak tahu tak apa perasaan cikgu? Budak autism ni macam tak ada perasaan. Dia tak boleh memproses. Sebab dia, theory of mind dia menyebabkan dia tidak boleh proses benda yang ada kat orang. So, cikgu tu kena terbalikkan meja. Cara cikgu tu terbalikkan meja ialah, kalau cikgu janji nak tolong kamu dan cikgu tak tolong kamu, cikgu ni baik ke jahat? Jahat. Kamu suka orang jahat? Tak suka. So, bila kamu janji nak buat homework, kamu tak buat homework, kamu baik ke jahat? Jahat. Orang jahat ni bagus ke tak bagus? Tak bagus. Baru dia start boleh fikir. Sebab it's no longer about the teacher. It's about him. Baru dia boleh proses. So, dia kena terbalikkan. Jadi, dalam kes ini, Nabi SAW jadikan permintaan zina tu sebagai masalah yang asalnya mencetuskan masalah pada orang, jadikan masalah tu kat atas dia. So, kalau orang nak berzina dengan mak kamu, dengan anak kamu, tak boleh.